pun makna kata darimu, harum yang mekar di kebun hati, dan katamu sebuah kota bahagia akan berdiri. Andai kau membisu, tentu akhirnya perpisahan ini akan tetap terjadi. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu aku pemohon. Kau lindungilah anakku Nurjannah, walau di mana sekalipun dia berada. Berikanlah dia kecekalan dan ketabahan di dalam menghadapi kehidupan ini, ya Allah. Kim, tolong buka pintu ni, Kim. Kim. Kim, cepatlah. Weh, kau di mana? Lambatlah kau ni. Weh, siapa? Bila aku cerita. Kenapa ni? Ha? Cik. Weh, teruk ni. Sekejap aku ambil. Pusing sekejap. Cepat sikit. Cik. Ha? Mana kau jumpa dia? Ha? Kau kenal ke dia? Aku pun tak kenal dia. Tadi masa aku on the way balik, aku nampak dia kena ragut. Bila aku patah balik, aku tengok dia dah pingsan dah. Ni kalau esok dia tak sedar-sedar kat macam mana? Kau nak biar dia tidur kat rumah ni ke apa malam ni? Kalau family dia cari lagi, macam mana? Kau tolong ambil beg pakaian dia kat dalam kereta aku. Cik. Cik. Kim, kau bawa beg besar nak ke mana ni? Kau ni baru bangun. Aku lepas setengah dah kena check in dah kat airport tau.
Sorry. Aku sepatutnya hantar kau ke airport hari ni. Tapi aku baru bangun. Nak macam mana? Tak apa lah. Aku dah call taksi lah tadi. Lagipun tak aku nak biar kau tinggalkan rumah ni tak ada orang jaga. Ni, puas semalam macam ni? Sedar ke belum? Nantilah aku jenguk dia. Aku pun baru bangun ni. Kau jangan biar perempuan tu lama-lama sangat dalam rumah ni. Jika jangan nampak, apa pula kata dia orang? Dah, gerak dah. Okey. Hati-hati. Dia belilah apa-apa untuk aku. Assalamualaikum. Aku dekat mana ni? Terjadi dekat aku. Assalamualaikum Pak Lah. Oh, Waalaikumsalam. Ni, kamu ni datang dari mana? Saya daripada rumah. Datang ni nak ingatkan Pak Lah lah. Sebab besok kan saya nak datang Meminang. Aku Pak Lah lupa ke? Oh, ya tak, ya juga lah. Yalah. Agak-agaknya petang besok pukul berapa kau sampai? Saya rasa lebih afdal, lebih bagus lepas Zohor lah Pak Lah ya. Lepas Zohor. Ni saya ada belikan baju untuk Jannah. Supaya dia pakai besok waktu peminangan tu. Saya nak pergi ke Pekan ni. Nak beli lagi hantaran untuk besok. Sekilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ayanda. Sekilo Pak Lah. Akan tetap
ni siapa? Saya Izaril. Sekarang ni awak ada kat rumah saya. Macam mana saya boleh dekat sini? Awak tak ingat ke? Awak kena ragut semalam. Awak pingsan. Saya cuba nak bawa awak dekat klinik yang berdekatan. Tapi semua klinik tutup. Jadi, saya terpaksa bawa awak balik sini. Takkan saya nak tinggalkan awak dekat tepi jalan je kan? Encik. Tak perlu nak berencik-encik dengan saya. Awak panggil saya Izaril je. Terima kasih sebab dah selamatkan saya. Hanya Allah je yang dapat balas balik jasa. Awak... Sama-sama. Siapa nama awak? Awak duduk dekat mana? Awak breakfast lah dulu. Tak apa. Saya tak lapar. Just roti je. Saya buat ni. Okeylah. Sumaya! 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 Iya, apa abang terjerit ni, Abah? Bakis, mak kamu mana? Lah, mak kat dapur lah, Abah. Abang ni kenapa? Aduh. Sumaya! Sumaya! Ish, pekak ke kamu ni? Ya, bang. Ada apa, bang? Ha? Kenapa abang panggil saya terjerit ni? Saya kat dapur lah, bang. Siapkan makan tengah hari tu, ha? Urat tekak aku ni kan macam nak putus main kamu. Lain kali kalau aku panggil tu, kamu terus datang cepatlah. Yelah, apa yang abang dak sampai nak putus urat tekak abang panggil saya tu? Aku nak tanya kamu ni. Ha? Kamu tahu kat mana Jannah sekarang ni? Ha? Jannah? Ha? Kenapa dengan Jannah, bang? Apa dah terjadi kat dia? Astaghfirullahalazim. Aku yang tanya kamu, kamu tanya dengan aku pula. Manalah aku tahu? Ha? Aku ingatkan kamu tahu kat mana dia. Ni, sekarang ni, kamu telefon dia, tanya dia. Kalau boleh suruh dia balik sekarang juga. Sebab si Sufian tu dengan rombongannya akan datang Minang besok. Hei, tahu aku ni. Simpan ni. Ni beg awak. Sorry, tangan kiri. Awak nak ke mana ni? Saya ingat saya nak pergi cari rumah kawan saya. Kat mana? Kalau boleh, saya hantarkan. Kenapa? Saya ada kertas. Kertas tu ada nombor alamat rumah kawan saya tapi saya rasa tercicir kot. Oh. Bateri saya habis. Kau tak saya bertelefon kawan saya. Nombor dia dalam telefon saya ni. Awak adjustlah dulu handphone awak ni. Awak boleh pakai mana-mana plug yang ada dalam bilik ni. Charger pun tak ada. Tak apa.
Saya cari dulu dalam bilik saya. Nanti kalau ada, saya bagi ke awak. Nanti awak cas dulu handphone awak ni sampai penuh. Nanti kalau dah full, awak call kawan awak tu. Macam mana? Dapat? Nak dapat apanya, Bah? Dia tutup telefon dia. Saja je lah tu, Bah. Tak nak kita tahu dekat mana. Melampau betul lah Jana ni. Ha? Dah pergi ke KL, tak tahu nak balik rumah. Hai, Abah. Abah dah bagi dia lesen besar pergi Kuala Lumpur tu tau, Bah. Apa lagi sampai sana melompat macam monyet lah dia, Bah. Astaghfirullahalazim. Kau ni Balkis kan? Selalu sangat berburuk sangka pada adik kau tu. Kau tak nampak ke semalam macam mana dia kena halau? Dia merayu kan tak nak pergi. Mak. Oh, Mak oi. Yang menangis-nangis tu, Mak. Berlakon je, Mak. Dalam hati dia, Mak tahu ke? Mak lupa yang memang dia nak pergi Kuala Lumpur tu sangat dengan si Zahira tu. Ha? Mak lupa? Kan Abah yang tak bagi. Cuba kamu telefon Zahira tu. Mungkin dia ada kat tempat dia. Lah, Abah. Mana pula lah orang ada nombor telefon si Zahira tu, Bah. Lagipun tak suka kawan dengan dia, Bah. Mulut dia jahat, Bah. Suka jaja nama orang. Zahira tu kan kesepupu suami kamu. Ha? Takkanlah kamu tak simpan nombor telefon dia? Yang bersepupu dengan dia tu laki orang, bukan orang. Buat apa orang simpan nombor dia? Pakis, dah kamu kahwin dengan Razlan, bermakna dia juga sepupu kamu. Budak ni, apalah kontotnya otak kau ni? Alah, Abah ni. Nanti orang minta lah nombor telefon dia kat Abah Razlan tu. Marah tu. Hello, Mami. What? Apa ni, Mami? Hari tu Mami cakap lain, sekarang Mami cakap lain pula. Mami. Tapi hari tu Mami dah bagi tempoh kat hari 3 bulan. Sekarang ni Mami nak ubah fikiran pula. Apa ni? Ini tak adil, Mami. Ini tak adil. Kita dah persetujui perjanjian Mami hari tu, kan? Sekarang, Mami last minute nak ubah fikiran pula. Tak. Hari tu takkan kahwin dengan Damia tu. Promise, Mami. Saya minta maaf, Cik. Saya tak sengaja. Saya bukan nak dengar Cik cakap apa semua. Saya cuma nak pergi dapur tapi saya nak jumpa kat mana. Akan tetap terjadi. Cik, saya janji sumpah. Sumpah saya akan ganti balik semua ni. Saya akan bayar balik ni. Tak apa. Benda dah nak pecah. Bukan sengaja pun awak nak pecahkan, kan? Tangan awak luka tu. Tak apa, saya pergi ambil ubat.
saya balutkan. Tak apa. Saya boleh buat sendiri kejap je. Tak apa. Saya boleh buat sendiri. Macam mana awak nak buat dengan tangan awak luka macam ni? Tak apa, saya buat. Sorry. Tahan sikit. Luka ni kalau kita tak cepat-cepat balut, nanti bahaya untuk kesihatan kita. Saya Nur Jannah. Nama saya Nur Jannah. Okey, terima kasih. Oi, Nina. Bos kita mana bos kita? Pukul berapa ni? Tak sampai lagi. Tak apalah, kejap lagi dia sampailah tu. Tak ada pula beritahu aku dia datang ke tak. Habis kau tak ada call dia ke? Ni aku ada dokumen nak selesai ni. Aku nak hantar terus pergi Maju Holding tu. Baiklah sini. Nanti dia datang aku bagilah. Kau ni apa hal? Dari semalam lagi aku tengok. Cik Zari tu nak belanja kita makan pun tak nak. Rugi kau tahu tak? Kau dah tak ada kerja. Aku banyak kerja nak buat tau. Nak sembang sikit pun tak boleh. Hello. Assalamualaikum, Zahira. Aku ni Jannah. Waalaikumsalam, Jannah. Kau macam mana? Okey ke? Aku okey, alhamdulillah. Zahira, boleh tak kau bagi balik alamat rumah kau sebab semalam masa aku cari rumah kau tercicir lah. Aku dah kat KL dah ni. Ha? Kau dah ada kat KL? Ya Allah, kenapa kau tak bagi tahu awal-awal? Kau kat mana sekarang ni? Aku sekarang kat Terengganu. Aku ada kursus kat sini dalam beberapa bulan lah. Aku dekat Pantian Bas sekarang ni. Tak apalah kalau macam tu aku balik rumah aku dululah. Lah Jannah, kesian kat kau. Aku tak tahulah pula engkau nak datang KL. Habis tu macam mana kau nak balik ni? Malam-malam macam ni, ada ke bas? Kau nak tidur mana malam ni? Ya Allah. Aku minta maaf sangat-sangat Jannah. Aku tak ada dengan kau sekarang. Aku tak tahu pula benda nak jadi macam ni. Tak apa, kau jangan risau aku. Aku okey. Salah aku juga kan sebab tak beritahu kau awal aku nak datang KL. Cuma malam ni mungkin aku akan ambil hotel kot sementara kan. Okey Jannah. Aku rasa biar aku buat macam tu. Kau cari mana-mana hotel untuk kau bermalam. Tapi ingat, kau kena hati-hati tau. Yalah, terima kasih sebab ingatkan aku. Wassalam. Akan tetap terjadi. Apa kata kalau aku ajak dia keluar makan sekali? So, tak payahlah aku nak bungkus-bungkus nanti. Wak! Jom ikut saya keluar makan nak? Tadi dah lah awak makan roti je, mesti awak lapar kan? Wak! Buka pintu ni.
Pak. Dia pergi mana ni ya? Takkan dia pergi rumah kawan dia kot. Jana. 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 Kamu betul ke tak tahu ke mana Janah ni pergi? Ha, Sumaya? Budak ni betul-betul menyusahkan aku ajalah. Kenapalah abang nak marah-marahkan dia lagi, bang? Abang sendiri yang halau dia tadi kan? Abang tutup semua pintu rumah. Tak bagi dia masuk ke rumah. Abang masih nak tanya dia lagi. Kamu ni manjakan dia sangat sebab itulah perangai dia jadi macam tu. Ni, sekarang ni. Yang aku risaukan ni, nanti apa aku nak jawab dengan rombongan Sufian tu? Bila datang meminang Janah ni. Kat mana aku nak letak muka aku ni? Abang ni penting ke diri abang je kan? Abang tak fikir pun pasal anak kita. Saya heranlah kenapa abang ni nak sangat menantukan Sufian tu. Apa yang baik dengan dia? Tak ada ke lelaki lain lebih baik pada tu? Yang sesuai untuk dijadikan menantu? Abang tahu tak Sufian tu suami orang, bang? Boleh ke dia berlaku adil pada Janah nanti? Ni, aku ni ketua keluarga. Aku tahulah buat yang terbaik untuk anak aku. Engkau apa tahu? Yang penting sekarang ni aku nak tahu dia kat mana. Kat mana Janah sekarang ni? Engkau tahu? Guna cakap engkau ni. Mana dia pergi ni? Cepat betul dia jalan. Tak jawab lagi. Kalau dah macam ni, apa guna pakai phone? Baik tak payah pakai handphone. Oh, dia ni memang sengaja tak nak jawab phone ni. Hey! Oh my God! My car! Hey! Tak ada tempat lain ke nak lalu? Hello? Saya minta maaf, Puan. Saya tak tahu cara nak ke mana. Jadi saya daripada sini saya terus ke depan. Saya tak tahu yang... Excuse me, Puan? Do I look like a puan to you? Hello, tak kahwin lagi, okey? Saya minta maaf sangat, Cik. Saya tak sengaja sebab saya memang tak nampak. Maaf. Apa maaf? Habis tu kereta ini jadi macam ni, you nak buat apa? Nak tolong pasukkan?
Awak buat apa ni? Saya... Tak ada saya. Awak ikut saya balik. Kenapa awak keluar tak bagi tahu saya? Awak ada apa-apa masalah ke? Kalau ada, awak ceritalah kat saya, kongsikan kat saya. Macam inilah. Malam ni awak bermalam kat rumah saya. Besok pagi saya hantar awak. Awak nak pergi mana je, awak bagi tahu. Terima kasih. Awak pergi mana tadi? Tak elok tahu kalau perempuan malam-malam jalan seorang-seorang macam ni. Awak tak tahu kawasan sini macam mana? Saya tahu. Saya minta maaf sangat kat awak. Saya tahu saya dah banyak sangat menyusahkan awak. Tapi semua tu jadinya saya tak sengaja. Awak tak pernah nyusahkan saya pun. Saya cuma risaukan awak je. Saya takut benda macam semalam terjadi lagi kat awak. Dah, makan. So. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jana? Ya Allah. Alhamdulillah akhirnya Mak dapat juga dengar suara Jana. Mak. Mak apa khabar? Jana, Mak alhamdulillah sihat nak. Mak, Abang masih marahkan Jana ke? Abang kau macam tu jugalah. Ni dengar apa yang Mak nak cakap ni. Ya. Kalau Jana kat sana elok, selamat, duduk. Jana tunggu je lah duduk kat sana tau. Duduk je kat sana dulu, jangan balik kat sini lagi. Sampai keadaan kat sini dah reda nanti. Mak kalau boleh tak naklah abah kamu tu teguhkan niat dia nak kahwinkan kamu dengan Sofia. Yelah, Mak. Jana ikut apa yang Mak cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Kau bercakap dengan siapa tu, Sumaya?
betul aku dengan dia ni. Awak ni kenapa? Awak dah mandi dah. Kenapa dengan awak ni? Tuhan, awak jangan buat macam ni ya. Awak jangan buat macam ni. Awak jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Tak. Itu ayah. Kau kahwin dengan saya juga. Masuk dalam. Nak apa sini? Tak adalah. Setahu aku Tini, laki kau tu nak datang rumah aku minang jana hari ni. Apa yang ruginya, Abang? Macam mana si Tini tu tahu yang Sufian nak datang meminang si Jannah pada hari ini? Bagus jugalah kalau kau dah lari, Jannah. Sekurang-kurangnya tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku antara kau dengan aku sebelum ni.